AJ, Sami, Hitam, Yerul. Wan panjang. Noah. Mana Abang Haji? Dah hilang. Apa video yang dengan Noah tu kan? Ha? Mantap. Mantap. Okay guys, Assalamualaikum, selamat pagi. Welcome back to my channel Lapis Angler. So macam biasa aku berkaya hari ni, tapi kalau kita tengok hari ni dekat Pulau Melaka. Ni dekat Pulau Melaka. Puasa ke-10 guys, Ramadan yang ke-10 guys. Kita orang turun lagi. Tak boleh tahan tengok air cantik. So turun. So hari ni lebih kurang 7 biji kayak 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay, 8 biji kayak guys. Air tengah tinggi lagi. Memang macam ni lah rupa dia. Okay. So pada korang yang berminat nak dapat boat meripoli macam yang aku pakai ni, korang boleh datang ke kedai kayak Fishing Melaka, berjumpa dengan Abang Yazidi. Boat macam yang aku pakai ni 25 liter lah. Dia ada ensel, senang. Dia takkan terjatuh, terkebang lah. Okay. So nak dapatkan boat meripoli ni, kau boleh pergi kedai kayak Fishing Melaka ni, berjumpa dengan Abang Yazidi. Okay. So kayak aku pun dah siap-siap set up. Rod 2 batang. Apa-apa nanti aku update dekat atas spot. Okay. Stay tune. Stop recording. Okay guys, aku sampai kat spot ni. Aku menggunakan jig dari GoPro je. Sesuk saya angler lah. Biasa. Jig katok jig. Katok jig 20 gram. GoPro jig FB, GoPro jig Shopee. Boleh cari nanti. Semua barang-barang yang banyak lagi barang-barang jig dalam tu, boleh tengok nanti dalam kedai tu. Right. Nak cakap ada serangin? Wow. Ada serangin tu. Julur kat depan saya je. Depan sikit je. Panggil. Saya cakap ada serangin ni. Dia memang ada arus. Ni tengah ada arus. Strike di awal pagi guys. Dah strike sebagai serangin guys. Senangin. Kau buru jig buncit ni. Oh ilah dia pergi duduk bawah kayak aku mendalam ni. Lepas depan lagi Pak Hitam. Tegak je. Jangan rapat dia, tegak je. Allah, sangkut. Ikan ke sangkut ni? Ikan. Aku ingatkan sangkut. Allah. Aduh, putus lagi. Oh, 2 kali woi. Oh, ilah. Aku ingat sangkut. Alah tuan. Ikan apa tu? Takkan dia lagi.
Right. Baik Tam, sini. Buat pipi. Baik Tam, sini, sini. Alhamdulillah. Oi, lama betul. Aku nak makan. Keluar. Sendiri keluar. Alhamdulillah. Jig dari Koburu Jig, katok jig 15 gram. Ya, mantap. Setelah cukai 2 kali. Cari 7-8 meter. Cari 7-8 meter. Belah depan, cari 7-8 meter. Ambil 7 dulu. Jumpa 7 stop. Lemut ni. Baik. Nak makan. Serkut. Katok jig lagi guys. Aku masih menggunakan katok jig. Serkut. Right. Sekut lagi. Dah ambil pelesi hijau, pelesi hijau. Alhamdulillah. Jam. Dalam dia makan. Orang katok jig lagi kan. Sekut. Dalam pula dia makan. Pergi risau ke? Cuaca panas kan? Siang siapa pergi siang? Nip seorang je update tadi.
Oh, dia makan je. Oh, sekut lah. Sekut lagi. Sekut lagi guys. Bawa bang. Katuk jik lagi guys. Ui. Talang. Lepas mata aku. Kuasam betul. Siap loncat lagi. Ada ni. Oh. Kena. Dia ambil. GT, yang ni GT. Ada GT. GT guys. Lering. Ni kan talang ambil. Itulah pasal. Talang tu scam dia. Talang tu scam dia. Kata atas ada makanan ke tu? On katuk jig guys. Katuk jig 20 gram. Ada. Strike. Loh. Betul lah dia ni. Barakuda. Yang bukan ni lah. Baik kena kat gigi dia lah. Patut tak ada shake ke apa. Alah, lucut. Baik barakuda. Tak bergerak. Alah. Nak. Tak bergerak. Sangkut lah. Apa member dah kemam. Goncang. Tergoncang. Goncang guys. Nak mancing.
Okay guys, dah sampai darat. Dah. So hari ni punya hasil bolehlah ada rezeki untuk bawa balik kan. Belum hasil. Ni Ramadan yang ke-10. So, ada juga hasil. Ni. Ada tebal pipi. Ada GT. Kan. Lali ikan kecil-kecil lah. Ikan sekut ada. Sekut lah. Meriah. Okay. Size pocket. Okay. Semua dah sampai dah. Oh, insan tu. Ramadan yang ke-10. Okay, aku nak kemar-kemar kayak aku. Nak balik lah. Okay, pada korang yang dah subscribe channel Api Hangil, aku ucapkan terima kasih banyak. Pada korang yang belum subscribe lagi, bolehlah korang menekan button subscribe. Okay. InsyaAllah kita akan jumpa pada video akan datang. Yang paling penting, ada strike. Ada gaji. Ada. Assalamualaikum. Ada manjas. Ada manjas. Mantap. Bye bye. Pulau Melaka. Ada barang. Ada barang.